Nama saya Adnan bin Munaf, berusia 54 tahun. Saya merupakan pengasas Daniel Craft, Tubuh Amasan Daniel Craft. Okey. Sebelum ni saya merupakan seorang guru. Saya bersara awal pada umur 40 tahun saya bersara untuk melakukan sebuah pelatihan kepada perniagaan kan. Mempunyai empat orang anak. Nama perniagaan ni Daniel Craft. Daniel Craft ni diambil sempena nama anak perempuan saya, seorang anak perempuan saya, Dania. Nakkan nampak kelembutan, nakkan nampak jadi apa yang kata diambil sempena nama anak saya lah. Daniel Craft ni bukan lebih kurang dalam 15 tahun lepas lah. 15 tahun lepas kami mula perniagaan di sini. Bermula di tak apa-apa, alhamdulillah sekarang apa yang dilihat lah. Untuk sebenarnya pertukaran kayu sebenarnya merangkumi semua, bukan Daniel Craft ni bukan semata-mata mengukir saja. Kami cuba untuk mengekalkan preserve seni budaya Melayu kan, seni Melayu yang nampak dah sebenarnya pupus. Kamu seperti mana yang kita tahu sekarang ni, mana dah kurang sangat, terlampau kurang sangat penggiat-penggiat seni yang masih mengekalkan kaedah pembinaan secara tradisional lah ya. Mana kami masih menggunakan tanggam, kami tidak menggunakan skru. Macam mana yang dulu, yang asal dulu, kalau diperhatikan kalau macam bangunan ni pun basically dia guna tanggam lah, kita tak guna paku sepenuhnya. Dan kalau di belakang sana surau pun tanpa menggunakan paku, tanggam. Rumah Minang sama juga. Mana kita sebenarnya dari Craft ni bukan semata-mata ukiran saja. Mana kami lebih kepada binaan kayu secara tradisional. Mana merangkumi semualah binaan aksesori, ukiran termasuk dalam aksesori. Aksesori macam pintu macam ni kan. Pintu ni pagar lari, pagar musang lari, lepas tu papan manis dan sebagainya lah. Mana ukiran ni hanya sebahagian cabang daripada perniagaan ni. Permulaan dulu memang kita gunakan 100% tangan, tapi sekarang ni kami memandangkan dah makin banyak tambahan. Untuk tebuk saja kami gunakan CNC, tetapi kalau untuk mengukir masih guna tangan. Sebahagian ditemukan lah, contoh kalau untuk papan manis, terutama papan manis lah, kan satu rumah kan banyak kan, sampai beratus-ratus kaki semua. Jadi untuk mempercepatkan, jadi kita guna CNC tebuk. CNC nanti kita tengok di belakang tu. Sekarang ni kami baru ada 2 CNC, 3 masuk lari lagi. Jadi CNC cuma untuk tebukan. Biasanya sebelumnya kita gunakan skosor ataupun jigsaw untuk tebuk, tapi lambat kan. Jadi sebabkan kapasiti permintaan dah semakin banyak. Jadi untuk tebukan ada yang kita gunakan tangan, dan sebahagiannya kita gunakan CNC lah. Tetapi ukiran macam ni memang tangan lah, semua. Memang kita tak guna CNC. Dia subjektif sebenarnya. Nak kira kalau macam ni, kalau untuk perfect mesin, nak perfect mesin, pemotongan, kalau contoh ukiran macam ni kan, kalau perfect, kalau kita apa yang kita programkan, itu yang akan jadi. Mana tanpa ada sebarang kecacatan. Tetapi perlu diingatlah, mana itu cantik tapi tak ada seni. Kalau contoh dia, kalau macam ni ukiran tangan, kita boleh nampak kan, walaupun dia nampak lain sedikit macam ni semua kan, dia kelainan ni sebenarnya seni. Bukan buruk tak. Jadi kalau macam dia, kalau kita ukir tangan, kita tak dapat perfect 100% macam mesin. Jadi itu sebenarnya seni. Kalau siapa yang suka kayu, siapa yang suka seni, siapa yang lebih tahu tentang seni tu, kalau contoh dibagi 2, mesin dengan tangan, kalau ni dia akan pergi ke tangan. Sebab kira walaupun ukiran tangan ni dia tak sesempurna mesin, tetapi kalau macam kita lihat tu, dia seni dia lagi lebih kepada tangan. Tanpa didedahkan dengan teknologi, nak apa-apa tanya AI, nak apa semua kita boleh Google, semuanya di ujung jari kan. Jadi macam dia kurang minat terhadap seni-seni yang melibatkan tenaga.
melibatkan otak sendiri untuk berfikir kan. Jadi itu cabaran utama lah. Susah nak dapat orang yang betul-betul minat, orang yang betul-betul menghargai seni ni. Kami sekarang ni alhamdulillah lah, ada seorang pekerja saya yang bayi-bayi kamu juga, Aisyah kan. Aisyah umur 23, dia betul-betul minat, betul-betul menghargai seni, betul-betul berbakat, lulusan daripada Institut Kraf Negara ya. Dia contoh ni, kali-kali terpakai ni dia tak buat apa, dia buat ni kan. Dia buat conteng, tak buat apa, ni pun macam dia kan, melukis, mengukir, buat potret, semua dia memang betul berbakat dan betul berminat untuk ni lah. Dan dia sanggup datang sini, pekerja semua lelaki, dia sanggup untuk join. Sebab apa? Sebab nak dapatkan satu tempat kerja yang betul-betul tumpu kepada seni pertungangan, seni kehalusan macam dia zaman dulu-dulu kan. Tradisional memang susah. Dia sebenarnya motivasi tu sebenarnya datang dari diri sendiri. Kalau kita suka benda tu, kita minat benda tu, kita cintakan benda tu, apa namanya, kita akan buat yang terbaik kan. Kita akan buat terbaik lah. Jadi saya tetap pada prinsip saya lah, mana selagi saya ada, selagi saya bernyawa, bermakna kalau macam industri ni tetap akan ke arah kepada binaan secara tradisional. Dan alhamdulillah anak saya tadi yang sulung masih belajar lagi, tahun depan habis kan. Mana dia akan ke sini, dia akan teruskan lah. Mana saya pun akan amanah sama dia, mana apa yang saya buat ni ikutlah sampai bila.